Halo semua, apa khabar? Korang kalau pakai Honda HR-V ni model ni ya, Honda 2015 sampai 2019. Model HR-V ni dia selalu ada satu common problem. Steering ada bunyi. Macam mana bunyi saya tunjukkan. Okey, bunyi macam mana? Okey, bunyi macam ni. Korang dengar tak? Masa kalau tak jarang yang tak rata, dia akan keluar bunyi kak tak. Ini selalu ada satu common problem pada kolom ni. Dia dalam ada satu motor tu ada satu getah. Dia sama fungsi dengan macam Estima, Alphard. Dia ada satu getah yang kecil je. Yang ini barang selalu rosak. Ini sebab dia pakai EBS tu. EBS tak ada motor dengan motor tu ada satu panggil temper rubber tu lah. Itu yang jadi bunyi ni. Selalu orang kandi steering masih ada bunyi tak. Ini korang kena check lah sebab benda itu sangat murah. So korang boleh try dulu. So barang sudah keluar. Ini yang lama, ini yang baru. So korang boleh tengok lah baru dengan lama. So yang ni sudah pecah yang ni. Korang tengok ni. So dia ini kalau getah dah ada, dia jadi bunyi lah. Bunyi macam mana? Walaupun tukar very wet, masih ada bunyi. Ini orang kena nampak lah. Kena tengok sini lah. Ini barang sangat murah, tapi upah sikit lah sebab kena buka selling semua kan. Alright. So kalau rasa video ni memanfaatkan semua, tolongkan share, like and follow saya. Terima kasih.